Sekarang ni konten apa Nazul nak buat? Nazul nak pergi bongkarkan gaji YouTube AIT. So first income berapa? First pertama. Bulan pertama. Sekejap saya tengok balik. Bulan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Nazrul pergi kedai beli kismis. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Alright guys, so sekarang ni Nazrul on the way nak pergi, dah bersiap-siap nak pergi ke office. Dan konten apa yang Nazrul nak buat kali ni adalah konten yang hampa sendiri pun tak tahu. Mungkin mindset apa, YouTuber je masuk. So sekarang ni konten apa yang Nazrul nak buat, Nazrul nak pergi bongkarkan gaji YouTube AIT masing-masing. Setiap bulan ke atau macam mana? Semesti nak tahu kan? Apa yang makan masa, jom kita pergi office and then kita panggil seorang-seorang, terutamanya new gen. Sebab apa? New gen ni baru je masuk. Jadi kita nak tahu berapa dan kita akan bongkar. So jom, let's go. Hi, welcome back to Irfan Daniel. Bukan. Awak. Dah cukup. Alright guys, so sekarang ni kita bersama dengan Rina. Alright guys, so sekarang ni kita bersama dengan Marcelo. Serabut lah Marcelo ni. Nanti tak mahu nombor 05 tapi. Nak mahu 05 lah? Ya Allah. Ni. Aduh. Tapi nak version warna pink kan? Aduh, nak warna pink pula. So guys, sekarang ni kita bersama dengan new gen. Irfan Daniel. Hai baby. Okay. Balik keluar. Hati-hati baby balik kan? Nanti potong jumpa kemarin. Okay, boleh baby. Alright guys, so sekarang ni kita bersama dengan Harry. Jangan kami mau. Yeah, simple ya. So guys, kita ada Mira. Semalam menangis. You bagi tahu je lah you. Mana ada macam tu? Cakap you lah. Aku ingat kena cakap je ini. Tiba-tiba you mengalah je lah. Mana ada you macam tu? Elak sikit. Betul apa ni? Okay, duduk sini. Duduk sini kejap. Duduk sini. So Harry, dia simple je Harry. Macam ni Harry. So sekarang ni kita bersama dengan new gen, new partnership, new senior. Bukan new partnership. What? New relationship. Ya. Oh. Wow, Rina ni boleh dikatakan talent baru yang masuk lah, Talent baru pula. Saya dah buat YouTube tu tak? Okay, maksudnya dah ada income kan? Okay, dia macam ni Amira. Kita mudah-mudah je konten kali ni kan. Aku just nak bongkarkan first income YouTube. Tapi Irfan antara orang yang rajin post. Dia rajin, dia konsisten. Simple je konten kali ni. Aku just nak bongkarkan berapa first income YouTube hang. Tadi kan aku dah tanya dah new gen dan new gen mostly cakap Harry yang kaya. Berapa first income untuk YouTube share? Aku nak tanya, berapa first income YouTube hang? First income? First income. Banyak-banyak ni Jen, Harry paling kaya setakat ni. Mana ada? Tapi hang tak ada YouTube lagi. Okay, hang akan ada YouTube. Jadi konten hari ni simple je. Kita nak bongkarkan first income YouTube Harry. Alhamdulillah. Berapa? Mana mau tengok tu? Tahun lepas kan? Tahun 2024 kan? Yes. Sebab tu first kan? Muka belagak tu. Gelak orang kaya. Agak-agak hang kan. Berapa first income YouTube yang depa dapat? First pertama. Bulan pertama. Sekejap saya tengok balik. Wih, banyak sangat ni guys. Banyak sangat. Setiap bulan ke atau macam mana? Tak apa, first bulan pertama. First income. Income pertama betul-betul awal buat YouTube. Berapa first income? Aduh, tak banyak pun. Tak banyak pun. Kita cuba dengar berapa yang tak banyak tu. Boleh kira ke? Kau boleh check kan tak? Sebagai netizen ataupun viewer. Sebab tak pernah ada lagi ni. Dulu aku jadi netizen jahat tau. Oh ya? Aku cari macam mana ni? Apa Hang pernah check dulu?
Tak bukan cek. Saya jarang tengok. Okey, tak apa. Jadi kita ambil yang bulan pertama dan berapa sekali keluarkan. Sebab macam saya cakap tadi, yang orang tak tahu pasal YouTube ni, dia kena kumpul dulu guys untuk bagi YouTube matang guys. So that's why kita baru boleh keluarkan satu. Okay. Ini bulan pertama. Bulan pertama alhamdulillah. Ya. Ya, itulah. Berapa? So first income berapa? Aku tak reti lah. Tapi yang dapat baru-baru ni, kebaru ni. Yang first. First Berapa agak? Aku rasa untuk permulaan lah. Bulan pertama kita apa? Ya. Bulan pertama. Bulan pertama. Berapa first income? Bawah 10. Bawah 10. Bawah 10. Okey. Kalau Fael, first. Yang first tu. Atas 5 lah, atas 5. Atas 5. Atas 5. Bawah 10,000, atas 5,000. Atas 5. Wow, okey, apa yang hang buat dengan first gaji tu? First gaji apa yang hang buat? Satu, bayar komitmen lah. Apa? Transportation. Transportation apa semua. Lepas dua, bagi dekat Family ya. Alhamdulillah. Ketiga, masuk tabung haji. Abu Haji. Ui. Ada niat. Bagus. Tu niat yang bagus. Satu, first income hang buat macam tu. Okay, kalau Fael first buat apa? Kalau bagi family tu basic lah. Tapi first income aku aku buat benda yang aku rasa aku buat dari dulu. Yes, aku tahu. Untuk kecantikan. Yes! Beli baju, aku buat rambut atas bawah semua aku buat di sini. Kau buat kan? Muka tak ada, muka tak ada. Tak ada muka. Aku mau tu bilang orang untuk kecantikan diri pula. Luar dan dalam. Masa macam ada buat muka sebab dulu muka hal lain dengan Makeup dan akun. Tak ada yang muka. Hidung aku pun jadi kembang. Kau balik gambar tu. Jangan. Okey, bagus. So guys, itu kita dah bongkarkan income first. Sibuk lah dia ni. Aku bagi tahu aku aku bawah 5 je. Sama lah kita. Bawah 5. Hang atas 5. Aku bawah 5 je dulu. Aku bagi tahu dulu aku first income aku 2,000 lebih je. First. Sebab kat anda begini beza sebab dia masuk orang ramai kan kamu. Yes, betul. Beza. Tapi kami buat YouTube boleh dikatakan batch aku sekaligus. Macam 2-3 orang lawan awal lepas tu pump sekaligus. Faham lah benda tu dorong bersaing. Sama satu lagi, kalau sebelum tu kamu apa kan post yang sekali ramai kan. Maksud aku post konten Yes, gitu betul. sekali ramai. Kalau macam kami kan Abang Alif ada bagi Oh, gap faham. untuk yang first konten lah. So kena bersyukur. Alhamdulillah. So guys, jom kita pergi terjah yang lain dan kita bongkarkan berapa income dalam YouTube depa ni. So jom, let's go. Bawa Ui gila. Time tu berapa konten dia post ni? Tahu tak kira pun. Waktu tu kan zaman-zaman Prime. Oh, Prime Karina. Sedap buat video. Oh, faham. And then dia bukan untuk sebulan tau. Itu untuk Setahun. Setahun ke? Bukanlah. Dia tak untuk ada. dalam 5 bulan macam tu. So depa kumpul dan first depa dapat duit macam tu. So macam saya dulu memang awal-awal dah matang dah saya punya YouTube. So saya post tu memang dapat duit dan saya sebulan, that's why saya kira sebulan. Aku sebulan 2,000 dulu. Bulan 2000 awal-awal. Awal lu. Tapi yang banyak hebat biasa. Oi. Okey, apa yang hang buat dengan bawah tu? Masalahnya tak guna lagi duit tu. Tak guna lagi. Baru je dapat. Sebab Rina lambat dapat nombor PIN. So maksud dia itu adalah yang terkumpul lah, bukan untuk 5 bulan ke apa. Itu terkumpul itu sepanjang abang YouTube. Itu yang terkumpul. Untuk 2024. Dapat, betul Oh, lah. faham. Maksud tak dapat lagi lah. Okey, kalau lah anda dapat, apa yang anda nak buat? Saving untuk masa depan kot. Masa depan. Melabur. Nabung. Itu je. Alamak, klise tu. Lepas tu adalah nak bagi bapak sikit. Weh, sikit je. Bagi sikit je. Teruk dia ni teruk Itu masa depan. Aduh, hai. Okeylah guys, so kita dah tanya dia antara orang yang paling kaya setakat ni guys. Kau ni. Amin. Amin, alhamdulillah. Okay, So kita nak pergi ke orang seterusnya. So jom, let's go.
Kalau yang macam hang punya effort content macam setiap hari tu aku rasa 25 ke? 25. 25. Kalau yang macam post juga tapi jarang, aku rasa dalam 13-15. Wih, atas 10 guys, 10. Okey, kalau lah hang buat YouTube ni, berapa income first yang hang nak? Income first? InsyaAllah aku nak 15. 15? Wow, banyaknya. Okey, nak buat apa kalau dah dapat 15 tu? Aku memang niat awal aku kalau dapat first tu aku nak bagi kat ibu dan ayah aku. Okey, lagi. Nak bagi dalam maybe half lah bagi kat ibu ayah aku. Half tu aku nak guna untuk proceed modal untuk buat konten. Okay, nak buat konten kan guna duit kadang tu. Mana ada? Tak lah macam certain nak kena keluar okay, kan. okay, yeah. Kalau kita guna partner tu kita kena mestilah kena contohlah pergi makan buat konten makan. Takkanlah bayar sendiri aku bayar sendiri takkan macam tu. Sendiri je. Bayar sendiri je. Sendiri je. Buat macam tu. Patut tak naik konten makan. Elak sikit. Elak sikit. Tapi best lah konten makan hang bila nak ajak acurau weh. Elak sikit bila. Bila kata sorry salah cakap sikit. Weh tapi best lah sebab hang suka macam masak-masak kan. Aku sebenarnya kalau dengan hang ni kita nak buat konten tu, aku nak buat konten kita pergi jalan-jalan cari pasar. Jalan-jalan pasal? Hang tahu kata kita jalan pasar macam mana? Apa benda? Tak tahu. Konten dia adalah kita pergi makan tapi makan yang portion banyak. Oh. So favorite hang apa? Favorite aku. So macam tu lah. So guys, nanti stay tune lah. Kita akan pergi buat dengan Mira ke ataupun dengan Acura sebab aku dah pernah buat dengan Ihin, Fae, siapa lagi ramai aku dah pernah buat. Unau so. Menariknya. So guys, stay tune. So itulah yang dia nak buat 15k. Okay guys. Tapi betul lah, setiap konten ni dia kena keluarkan modal barulah satu konten tu dia berjaya guys. Keluarkan sikit effort ataupun modal supaya konten tu nampak best. Kau setakat duduk je kan, modal nak bercakap je, bosan juga betul tak? Sebab ada siapa yang cakap kat aku, kita dalam dunia content creator ni ataupun dunia YouTuber ni kita kena invest sikit, walaupun sikit kita kena invest sikit, walaupun kita rasa macam beratnya benda tu, tapi kepulangan dia nanti lebih lagi daripada itu. Macam aku kan, aku tak pernah pun tak pernah berkira untuk aku keluarkan beberapa. Sebab apa? Kena ingat rezeki yang masuk tu ada rezeki orang lain lagi. Betul. Itu je hang kena ingat. Jadi guys, Mira dia nak 15k, insya-Allah dapat ke apa nanti kita tanya balik bila dia dah buat YouTube nanti guys. So jom kita pergi bongkar gaji talent yang lain. Let's go. First income YouTube. Untuk first bawah 10 lah. Bawah 10 lah? Yes. Alright. Nanti bila dah keluar, apa yang Syah nak buat? Syah nak beli kamera. Nak beli kamera, faham. Itu yang Syah target. Bagus lah, dia dapat come tu, dia nak invest dekat dia punya quality video. Betul. Bagus. Agak-agak kan, yang lain kan, berapa income dia untuk first? Teka lah, macam okay, rasa kanda berapa? Kanda, itu dia 5 angka tu Syah rasa. First dulu berapa? Kalau first lah. Kalau first bawah 10k. Bawah 10k? Faham. Okay, not bad. Yes. Alright guys, so sekarang itu je, simple je konten. Itu je? Nak tahu je. Agak-agak new gen siapa paling kaya? Siapa paling kaya ni Jen? Syah rasa... Syah rasa Syah? Tak. Syah rasa Harry. Harry Sebab dia banyak post konten. And then view dia pun okay. So, kalau macam tu, kita akan pergi panggil Harry and kita bongkar apa dia punya income guys. So, jom, let's go. Berapa Harry? Atas 5,000. Oh, 5,000. Atas 5,000? Atas 5,000. Wih, banyak tu. Alhamdulillah. So, bila dapat tu, apa yang nak buat dengan duit tu? Oh, dengan duit tu? Aku memang dah plan awal lah. Okay, yes. Aku nak tahu juga. First kali family lah. Okay, betul. Family. Terus aku nak family aku dekat Sabah tu belilah apa yang diorang nak beli. Aku akan belanja ayah aku, adik-beradik aku gitu. Bagi kat diorang mungkin dalam berapa-berapa lah. Ikut berapa mampu milik. Apa yang pernah kan? And then aku nak cari rumah lah. Sewa. Oh, untuk sewa, faham. Aku bagus lah bila hang cakap first untuk family. Yes, apa-apa yang kita buat sekalipun kita akan baik kat family dulu. Itulah yang membuatkan lebih berkat dan lebih bertambah rezeki hang. InsyaAllah. Tapi banyak. Aku dulu tahu apa? First dulu aku 2,000 lah. Yes. Serius lah? 2,000. Apa tu? Betul Harry. Kita nak sampai ke tahap yang betul-betul ni tak mudah Harry. Betul. Jadi hampa kena bersyukur. Alhamdulillah. Aku 2,000 ya dulu.
Betul. Serius, sumpah. Serius, sumpah. Ini bila-bila. Lagi satu, mungkin aku nak letak beberapa persen lah dalam income aku tu untuk aku Saving. bukan saving ya, saving is a saving lah. Tapi aku nak give back to community lah, give back to people yang support kita. Bagus. Macam kau buat lah, kau buat merchandise apa semua ni. Bagus. Sebab benda tu saya cakap lah, macam merchandise ni tak ada sangat. Ini untuk kita menghargai siapa tu. Contohnya macam hang memberi. Yes. Bagus lah macam Kongsi tu. rezeki. Kongsi rezeki. Sebab dalam rezeki kita ada rezeki depa yang lain, orang lain. So guys, kita dah dengar dah, kita dah bongkar dah. Ayo, Heri sumpah. Mana ada lah. Wih, Datuk. Bukan. Kau lah yang Datuk. Datuk guys. Saya nak InsyaAllah kamu doakan saya punya income pun akan mencapai macam mana Nazrul capai sekarang. Oi, mana ada. Bisnes ada. Allah. Kereta BMW. Wih, apalah. Korang benchmark aku tau sebenarnya. Tak ada makna je lah. Betul. Allah. So guys, kita akan pergi terjah income talent yang lain. Sejom, let's go.